2-3 kementerian sebenarnya sekarang sedang bergerak bersama untuk pastikan bahawa bila anak-anak muda, golongan belia ni nak lancarkan sesuatu, nak anjurkan sesuatu, pentas, dialog, forum dan sebagainya, sebenarnya ASEAN ni ada dana-dana yang boleh digunakan. Kementerian Belia dan Sukan memang kita ada dana untuk kepenerusian ASEAN, cuma perlu datangkan dengan proposal. Begitu juga dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian KPKT, NRES juga ada. Hampir setiap kementerian ada dana yang boleh dimanfaatkan oleh golongan belia. Ikut tajuk. Kalau kita nak cakap pasal SDG, Sustainable Development Goal, kalau kita nak bercakap tentang sukan dan sebagainya, ikut kementerian mereka. Memang ada persediaan rapi dan memang ada platform yang sedang dibuka kepada ramai di luar sana. Saya telah bertemu dengan sekurang-kurangnya 4 kumpulan ataupun pertubuhan yang mewakili anak-anak muda berasaskan kepada tajuk-tajuk Indonesia yang bersedia untuk ajukan di banyak tempat. Tak silap saya di Sarawak, di Johor, di Kuala Lumpur dan juga di Pulau Pinang. Jadi ini semua adalah sebenarnya boleh diajukan di mana-mana sahaja.